ke Terengganu dengan minyak full baru isi dekat Petronas, minyak full. Kalau tengok dekat meter ni, seatbelt dulu. Kalau tengok dekat meter ni, perjalanan yang boleh ditempuhi adalah 849 kilometer. Tengok tadi isi minyak full. Kalau tengok dekat meter tu boleh nampak minyak full Jadi kita nak tengok daripada 2361 ni kilometer range saya ni, berapa kilometer boleh jalan dengan tangki minyak full. Nanti saya akan rekod balik lah. Sekarang ni dekat lebih kurang dekat Bentong lah, belum sampai lagi. Video seterusnya kita akan tengok berapa baki yang ada selepas minyak full. First time saya cuba ni. Okey, itu saja kot. Kita layan dulu sebelum video ni tamat. Cicil dulu tengok video ni. Perjalanan lebih kurang POV lah orang panggil. Tapi tak ada dah buat sampai Terengganu. Bosan tu. Okey, kita layan dulu.
Tu dia. Sana tu, kalau kau nampak tu, Laut Rantau Abang. Saya sampai ni pemandangan dia. Mayan. Not bad lah kan. Boleh lah bawa healing. Belum kau pergi kerja. Harga pun kat sini tak mahal. Sebab sini bukan kawasan pelancong lah aku rasa. Maksud aku pelancong ada, tapi tak dah ramai sangat. Sebab aku rasa pantai ni tak boleh mandi ni. Kau boleh healing je kat depan pantai ni. Terlalu dekat pula dengan kereta tu. Marah pula dia. Okey. Jalan dia. Jalan terus je. Tepi ni banyak lah chalet. Rumah orang pun ada. Orang kaya kot boleh beli tepi pantai ni. Tapi aku dah fikir dah, tak banyak chalet-chalet yang bermutu lah orang cakap. Dari belah sana ada, belakang sana Tanjung Jara, apa Kejara lah. Tu best lah, ada private. Maksudnya ada pantai peribadi. Ni aku nak U-turn ni. Sebab aku punya destinasi dekat U-turn sana. Sebab aku nak cari makan. Jadi sambil-sambil tu aku rekod lah gambar keadaan Rantau Abang dengan keropok leko Umi. Aku dah beli dah. Tapi boleh lah buat rasa-rasa orang cakap. Tapi kalau kopok-kopok ni aku suka lagi dekat Kuala Terengganu. Kat sini tak berapa banyak lah. Bila tak berapa banyak persaingan tu, rasa dia boleh lah, aku boleh telan. Sedap tu sedap, tapi ada lagi sedap. Cerita dia, harga dia pun boleh tahan di sini. Sini aku tengok harga, banyak tempat aku pergi Dugong ni, aku rasa harga dia agak merepek lah. Harga makanan lah tak kena dengan tempat dia. Kalau tempat ni memang kau tentang apa pula bunyi ni. Kalau tempat ni tempat pelancongan, macam perhentian ke, katakan Teluk Cempedak ke kan, kalau dia nama mahal aku tak kisah. Tapi baru aku perasan kenapa dia mahal. Sebab Dugong ni terkenal dengan, orang kata, tempat orang minyak, oil and gas. Jadi orang yang kerja-kerja kat sini, cakap bukan ada-ada lah, yang ada-ada. Jadi dia ambil kesempatan lah. Ada kesempatan, mestilah ada orang nak ambil. Tu cerita dia. Tapi kalau makan pula, harga dia mahal. Tapi aku satu je aku nak respect, harga dia, harga dia punya rasa dia sedap. Aku ni nak pergi mana ni, dah jauh aku pergi ni. Aduh. Okey lah guys, korang pun dah mungkin dah nampak Rantau Abang ni macam mana. Macam ni je lah, sampai ke ujung. Terus sampai KT ni. Terus ni boleh lah pergi Kuala Terengganu. Aku bukan nak pergi Kuala Terengganu, aku nak pergi tempat lain. Jadi sampai sini lah, sebab aku dah sampai Kuala Terengganu. Aku pun dah rekod aku punya Malaysia sebenarnya. Okay guys, terima kasih. Tu kot lampu-lampu tu dah sampai dah aku punya tempat makan tu. Ya ke? Aku pun dah lama tak datang sini. Aduh, lain macam pergi dia ni. Keropok. Ni orang tengok chalet-chalet ni, kedai keropok. Aduh. Okey lah guys, Rantau Abang, kita menghala ke pantai.
Tempat ni memang tak ada orang. Memang untuk healing lah bagi aku. Untuk mandi-manda bukan tempat dia lah. Dia boleh cakap Rantau Abang ni kawasan nelayan sebenarnya. Banyak nelayan Samping tu ada lah. Ada je yang buka chalet. Kita pergi ke pantai kejap. Aku nak tengok pantai kejap. Lama tak datang sini. Sebab dulu aku pernah datang, tak ada apa-apa pun. Pantai dia cantik lah. Okay, kurang enjoy lah pemandangan ni. Polis guys. Okay, selamat lah kalau ada polis. Polis ni pun dah tanya jalan ni. Okey, ni dia. Bot nelayan. Pantai yang tenang. Tak banyak pulau Angin pun tak ada. Mungkin sebab tu kot. Cuaca dah okey, angin tak kuat. Antara sebab-sebab pantai ni aku kurang sikit lah. Okay, tu je lah guys. Balik kita. Kita on the way balik KL lah. So, malam dah isi full minyak. Jadi baki dia tangki perjalanan adalah 329. So nanti bila dah 329 ni cukup balik KL ke tak pastilah. Kalau tengok sini 255 saja untuk kita balik KL. Sesak sikit Kalau ikutkan 326 dengan 255 ni boleh ni. Jadi daripada KL pergi Terengganu, balik ke KL balik dengan satu tangki. Boleh ke tak? Kita try je, kita tengok Okay guys, terima kasih. Dah balik dah sampai KL nanti kita tengok. Nanti aku rekod balik. Okay, aku nak drive. Bye. Okay, sampai KL dah guys. Minyak dah low 90 km. Berbaki 90 km. Kita jalan 3054 km Satu tangki full dari KL ke Terengganu ke Kuantan, hari ni Kuantan ke KL. Satu tangki. Jadi kita rekod 3054 jumlah perjalanan setakat ni lah. Akan berhentilah isi minyak dekat Gombak nanti. Ni kita dah ada kat sini Raya Kuala Lumpur daripada sini. Ini dekat Gombak lah, Karak menghala ke Gombak lah. Jadi ada Petronas kot. Kita akan isilah. Jadi misi satu tangki dari KL, Terengganu, Kuantan, KL. 2 hari perjalanan selesai. Minyak pun dah habis. Okey, itu saja guys. Terima kasih.
Assalamualaikum.